ilmu pun kita dapatlah kan. Alah, bodoh-bodoh saya pun buat jasa juga tak pada orang. Saya pun tak menyusahkan awak. Ini, alah setakat nak mengasah si Ala ni. Bukannya payah baca buku. Bukan macam itu, Pesa. Kita mesti tanggungjawab pada diri kita sendiri. Kalau awak pandai baca, pandai tulis, barulah tak sia-sia hidup dalam dunia ni. Habis, awak ingat saya ni tak pandai ke? Alah. Dah. Alah, cukup dah tu. Dah tajam dah. Dah boleh keluar dah. Nanti rosak pula saya ni. Amboi, manjanya. Alah, siap ada tukang urut lagi. Tak adalah. Adik guna saya tulis banyak sangat. Awak tengoklah ni. Awak tengok. Naik lengur tau tangan saya. Sampai pendek tadi. Lah, kesiannya adik. Kena denda lah ni. Kenapa Lah, awak pun kesian adik juga ke? Habis tak kesian dengan saya? Saya yang terpacak dekat sini, yang kena perah tenaga macam nak rak. Tak ada siapa pun nak kesiankan saya. Alis, awak tak baca lah? Aku pula tak tahu. Orang bodoh aja yang tak tahu baca. Itulah. Tengok Pesa, Alis pun tahu baca ni. Tinggal awak je tak tahu baca. Betul ke besar? Awak tak tahu baca? Ish. Anehnya. Macam mana boleh tak tahu baca ni? Macam ni punya umur. Dah lah, Apen. Awak ni tahu kritik aja. Kita kenalah bagi cadangan. Jangan asyik kutuk orang aja. Apa kata kalau kita sama-sama ajar Pesah? Iya ke ni? Awak semua ni nak ajar saya baca ke? Yelah, awak pun banyak tolong saya juga kan. Sesekali nak membodek tu apalah salahnya kan? Oh, terima kasih Lala. Awak lah sahabat saya yang paling baik. Yelah. Saya ajalah yang nak mengerti. Orang lain tak payah. Cepat, adik nak balik. Jom! Baris! Sedia! Ya, Tuan. Lah, yang saya dengar arahan dia tu apa? Tak guna punya baris. Sep. Sinilah cepat. Tak berdiri macam patung tu buat apa? Lah, mana si Paris ni? Itulah ketua awak yang berdisiplin sangatlah tu. Kes betul lah cikgu tu. Agak-agak boleh bawa tak kes ni ke guru besar? Tapi nak tanya mak dululah. Leceh lah nak buat benda ni. Buat sakit tangan aja. Bunyi pelan-pelan sikit tak boleh ke? Ingat saya ni pekak. Minta maaf lah ya. Tapi saya punya suara, saya punya nak tekak. Bukan saya pinjam anak tekak awak. Oh, melawan. Saya boleh saman awak. Tahu tak? Sebab awak ganggu keteraman saya. Nak saman? Samanlah, saman. Saya nak tengok awak boleh menang ke tak. Ni apa hal ni? Orang bila bangun mengucap syukur, bukan bergaduh. Oh, wow. Si Jelita ada kat sini. Tak ada. Bukan nak marah, bukan nak gaduh, saja nak uji suara. Tengok-tengok ada kuasa ke tak. Ni cousin gemuk pendek mana pula ni? Wah, itu dah mencabar kejantanan saya tu. Soal gemuk, pendek, ini sensitif ni. Boleh saman juga dia ni. Saman si jam tu dapat 1 juta.
Saman malu sebab kata gemuk pendek dah dapat 1 juta lagi. Boleh kaya makan duit saman saya ni. Kaya lah dia. Malas nak layan lagi. Baik saya tidur je. Nak bagi cadangan sikit, boleh tak? Apa? Takut dia? Maaf. Janganlah nak minta maaf pada saya. Tiada maaf bagimu. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Kerana pulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa. Macam atuk nenek punya perumpamaan. Saya bukan nak tolong. Cuma nak bagi cadangan. Kalau awak dapat 1 juta, boleh tak awak beli ala-ala untuk gym? Nanti awak bolehlah bersenam. Tak adalah gemuk pendek macam ni. Siapa pula yang riuh rendah kat luar tu? Macam nak ambil alih pula saya punya kereta. Itu suara macam suara saya punya sayang, Alice. Amboi, tak padan dengan pelat. Diam tak diam, ada hati juga tu. Saya mesti ada hati. Itu perempuan banyak cantik. Dah lah. Ini kalau asyik nak bercakap, bila nak keluar dari kotak ni? Kita tolak. 1, 2, 3. Ya! Ada gebur bumi ke apa? Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba aja bekas tu terbuka. Wah, Alice, sudah ada orang baru. Apa pasal tadi bayar bisik? Tak tahulah. Ni, datang dari mana pula budak gemuk pendek ni? Sedari, boleh tak kalau cakap tu berlapik sikit? Ayah, mana ada orang cakap pakai lapik? Saya punya nama Reza. R-A-S-E-R. Reza. Ra. Ayah, awak tak tahulah. Mari, saya ajar sama awak. Sini. Awak nak ajar si buta huruf ni apa, Ajarlah. Kita orang nak pergi berkawat. Jom, Step, Alice. Malaslah. Asyik saya aja yang kena marah. Memanglah. Dah awak tu lembik hiuk aja. Cuba keras sikit. Tak adalah orang berani nak inai awak. Jom. Alah, sini awak. Cuba tulis huruf A. Bunyinya ikut. Bunyinya B. Bunyinya ba. Ba. Saya ni kan tetamu awak. Takkanlah awak layan saya macamlah saya ni tak wujud. Habis, awak nak kita orang ni sambut awak dengan kapet merah, nak hidang awak dengan minuman, nak bagi bunga. Siapa aja awak ni? Saya Reza. Saya ni pemusnah. Awak tak takut ke? Pergilah. Cermin sikitlah muka awak tu. Dah lah yang gemuk, pendek, pemusnah konon. Baik. Awak tak tahu lagi kan apa saya boleh buat? Sekarang tengok. Woi, apa dengki ni? Nanti kita orang lapor pada Kementerian Pendidikan baru tahu. Laporlah. Angkau betul lah si gemuk ni tahu. Dah lah, Pen. Tak payah layan lah. Kita tulis saja yang baru. C-A. Bunyinya ca. C-A. Ca. Tunggu betul lah si gemuk ni, Pen. Awak pergi ajar dia sikit macam mana nak bersopan santun. Itu silap pulut, bang. Harap bunga aja banyak. Kenduri kahwin bolehlah pakai. Tengok ni. Tak payah bunga punya. Awak tubuh curi. Awak mestilah bagi saya bersedia dulu.
Baik, saya tunggu awak sedia. Dah. Jaga engkau. Awak jaga baik-baik sikit lah. Saya ada belajar kungfu tau. Yeah!